Seorang isteri yang tak sempat solat malam kerana sibuk sahur, siapkan sahur apa pandangan? Baik, orang puan muslimat tanya bagus kau. Dia ni malam-malam dak dang lah nak pergi tarawih apa semua, padang masak, padang betul nak nyahu anak-anak ramai. Faham tak ke? Jadi gua ni orang lelaki boleh pahala ni, tak boleh pahala tak susah lah orang puan. Orang puan ni dia duduk di rumah, mu khidmat bagi rumahmu. Sama macam orang lelaki tu bik luar. Allah kata waqarna fi buyutikunna. Wahai muslimat, kalau nak tahu kemuliaan yang sebenar, tinggal tetap di dalam rumah-rumah kamu. Seorang perempuan wakil muslimat. Dia kata, ya Rasulullah, saya wakil dia. Jadi ketua muslimat atau saya ni nak tanya, bila boleh jumpa Nabi ramai-ramai pasal nak tanya soalan. Nak minta taing, nak minta tarikh dengan Rasulullah. Nabi kata tak payah ramai-ramai. Mu tanya sudah. Tanya dia. Mu balik ke bawah. Soalan dia gini. Kami orang puan ni deki tengok orang lelaki. Orang lelaki main jemaah, kami tak main jemaah pada teletang tatika gitu. Orang lelaki pergi gali kubur, kita pada duduk main di rumah je. Orang lelaki usung khanda, mandi mayat begitu gini, perang sabir, banyak benda. Solat tarawih. Dah pergi keluar berdakwah orang puan pada main tumbuk belacang, panggang ikan kering, nanok nasi, lepas tu basuh baju. Nabi kata membalik mutaat Allah dan Rasul dan taat bagi suamimu, segala kerja rumah tanggamu berpahala insya-Allah. Lepas tu buat kerja rumah boleh pahala. Jaga sembahyang jangan tinggal, puasa qada jangan ada bayar qada puasa. Taat suami. Tiga ni mu dapat VIP pilih pintu syurga. Kerja rumah Tuhan bayar macam orang tengah sujud. Tumbuk belacang dagang boleh pahala. Ambil batu giling giling ke repah nak goreng ikan. Tapi zaman ni bini kita tak boleh pahala dah lah. Tok kita dulu boleh pahala basuh tangan. Basuh tangan boleh pahala, pepah pula di telaga kelapuk. Bini kita ni pakai Hitachi 16 kilo. Tu pun kain tak masuk dalam Hitachi. Duk congok bawah tu. 4 minggu dah laki perut bawah tu kain. Tekan gini cek. Basuh pula apa benda ni kalau masak pakai tekan gitu kau. Dulu pakai pong lepong. Banyak pahala. Bini kita tak ada pahala lah. Bubuh pun naik bini kita. Dah pakai stove. Cek ada sakit tangan pakai stove. Tok kita pakai tumbuk tu. Bini kita kurang pahala. Tubuh pun naik. Nikah 3 tahun lengang macam tiang surah bini. Faham tak? Tok kita dulu macam mana?